Komitmen membantu rakyat Malaysia membina tabungan secara konsisten diteruskan Bank Simpanan Nasional menerusi kempen Sijil Simpanan Premium BSN SSP. Ketua Eksekutifnya, Datuk J. Khairil berkata, bagi edisi 2026, BSN mengekalkan hampir kesemua kategori cabutan sedia ada sebagai penghargaan kepada penyimpan setia dan konsisten menabung bersama institusi itu. Menurut Datuk J. Khairil, BSN SSP 2026 menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM28 juta kepada hampir 16,000 penyimpan di seluruh negara. Kami akan memperkenalkan 12 lagi jutawan pada tahun 2026. Yang paling penting adalah hadiah bonanza pada bulan Disember, di mana pemenang jutawan pada bulan Disember akan juga memenangi hadiah kereta mewah Porsche Macan. So maksudnya pemenang jutawan pada bulan Disember 2026 akan layak memenangi kereta mewah Porsche Macan, tetapi syaratnya adalah kena menyimpan sekurang-kurangnya RM3,000 selama 6 bulan. Dan sebab cabutannya pada bulan Disember, so selewat-lewatnya pada bulan Jun 2026 kena masuklah RM3,000 selama 6 bulan, dan pada bulan Disember akan layak untuk cabutan bonanza bulan Disember. Tambahnya, BSN SSP 2026 turut menawarkan kadar keuntungan kompetitif sehingga 2.5% tahun berdasarkan jumlah simpanan sekaligus menjadikannya instrumen simpanan selamat dan berdisiplin. Beliau ditemui pada majlis pelancaran kempen BSN SSP 2026 di Karnival BSN SSP di Johor Bahru Johor. Peluang tambahan turut diberikan kepada pelanggan baru menerusi cabutan penyimpan baru selain cabutan simpanan konsisten yang diadakan setiap suku tahun dengan tawaran hadiah kenderaan mewah. Untuk maklumat lanjut, layari laman Sesawan Tertera atau kunjungi cawangan BSN berhampiran.